Dan arah besar daripada kursi. Kursi itu seperti duit 5 sen. Arah laut Cina Selatan. Besar lagi ya. Nampak? Tu. Tu arah. Jadi Tuhan bukan duduk atas arah. Sebab arah ni dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra' Mi'raj. Bukan Tuhan duduk cokoh atas tu. Faham? Sekarang ini arah disebut dalam hadis. Nampak? 4 orang malaikat pegang. Nampak? Pikul je. Dalam Quran kata hari kiamat kayak gini 8 orang. Dari ada 4 tambah 4 lagi jadi 8. Jadi kalau arah ni maknanya arah ni gini, 8 orang pikul, dah Tuhan duk atas arah, Tuhan duk atas ni, dah berusung mau Tuhan, tu bukan Tuhan, tok pekong tu. Hak ni duduk atas benda tok pekong. Karuk belaka Tuhan ke mana? Laisa kamitslihi syai'un. Jelas dah dalam hadis. Dalam Quran. Dalam pengajian khalah dia kata mukhalafatuhu lil hawadis. Nampak? Tak sama dengan makhluk. Kalau jenis duduk atas, duduk bawah, itu makhluk. Dan setengah daripadanya ajaran sesat berkata ia Tuhan kita itu bergerak dan berdiam atau pergi datang ia Tuhan, maka jadi kafir orang itu. Seperti berkata Tuhan itu belawang, meresap dengan ghaib dengan Nabi Muhammad, kerana disabitkan berubah pindah baginya Tuhan daripada sesuatu tempat kepada tempat yang lain, maka itu setengah daripada sifat yang baharu, iaitu berubah-ubah. Setengah daripada perbuatan atau perkataan atau i'tiqad yang membatalkan Islam seseorang, iaitulah orang kata Tuhan itu bergerak-gerak. Tuhan tu daripada turun atas turun ke bawah, bawah naik ke atas, daripada syurga tubik tengok neraka. Bukan, tu bukan Tuhan. Jangan kata gitu. Tu makhluk. Makhluk boleh daripada tu bawah naik ke atas, kapal terbang. Faham? Daripada atas turun ke bawah, BN. Faham? Daripada depan ke belakang, motosikal. Nah, dan Allah ini maha suci daripada bergerak atau diam atau bertempat atas bawah depan belakang kiri kanan. Dak mana? Allah tak sama dengan makhluk. Faham? Ulama-ulama berkata man syabbahal khaliqa bil makhluqi faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka dia telah pun menjadi kafir. Itu bahaya. Jangan ngaruk-ngaruk, jangan ikut orang hak ngaruk-ngaruk. Dah tu dalam hadis kata innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi lailim nisfi min sya'ban. Al hadis. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dah mana pula? Batu ulama siapa ke hadis ni? Ulama bagi dua, macam kita kata tadi. Golongan pertama, Allahu a'lam, Allah maha mengetahui apa maksud yang sebenar. Maha suci Tuhan dari sama dengan makhluk. Golongan yang kedua berkata turun itu mana rahmat Allah terbuka luas pada malam nisfu Sya'ban. Dalilnya penghujung hadis, fayaghfiru, Allah memberi keampunan pada malam itu. Jadi bila memberi keampunan bukan makna Tuhan turun berjising, maka Allah buka pintu rahmat pada malam itu. Di antara rahmat Allah malam nisfu Sya'ban, Tuhan beri keampunan aksara min sya'ri bani kalbin, lebih banyak ampun daripada bulu bani kalab. Nampak? Ini keampunan. Jadi siap hak ulama awak comel. Hak kita hak bukan ulama nak jadi ulama, sibuk macam ulama cakap. Hak tu parok menyusuh kau orang. Bukan kita kata mengaji ni mesti tak pandai, bukan. Tapi jangan siapa macam ulama. Faham? Kita masuk pengajian universiti.
pergi Mesir, pergi Syria, nampak, ngaji pondok, belajar di Aceh. Bukan kita ulama dah, kita hanya baru mula, ada basic, ada asas untuk memahami perkataan ulama. Tu baru, bukan jadi ulama. Ni duduk pondok 5 tahun cakap macam ulama dah. Nah, bukan, awak baru belajar asas-asas cara nak memahami cakap-cakap ulama. Nah, baru comel faham itu. Nah, bukan jadi ulama. Jangan kata Tuhan masuk dalam tubuh Nabi ke tubuh apa dak. Hak jenis meresap-meresap masuk dalam tubuh orang dua. Pertama boleh masuk dalam tubuh orang malaikat. Yang kedua jin. Hak lain tak boleh masuk. Kalau hak jenis makhluk aluh lah, makhluk kasar boleh masuk. Cacing boleh masuk dalam tubuh orang. Nah, sakit perut malam-malam. Makan babak cacing Tok Bila. Rupanya cacing duduk dalam perut Tok Bila. Hak tu masuk lain, makhluk kasar. Hak jenis makhluk haluh. Haluh ni bukan dia tu haluh macam jarum. Haluh mana nisbah pandangan kita tak dah nak kerja. Faham? Maka dua je masuk tubuh manusia. Jin dengan malaikat. Faham? Boleh masuk dalam tubuh. Malaikat tu dalam rahim mak kita masuk dah. Nampak? Pegang kandungan, jaga kandungan. Nah, mengeluarkan kandungan dengan perintah Allah. Dah jin yang ada masuk kok, jin dalam tubuh orang, jin boleh masuk. Jin tu lah, bukan jin Samsudin. Tu dah boleh masuk dalam tubuh orang, tu lain tu. Jin tu jin daripada api. Dah jin wak benda masuk dalam tubuh orang, dia mengganggu orang. Nampak? Dah betul ke dak jin-jin masuk dalam tubuh betul? Tu tahu di mana? Nabi ke apa? Oh, Nabi ke apa? Tak boleh tahu ya lah. Faham? Kalau Tok Bomo khabar belum tentu betul, belum tentu menawar. Faham? Tok Bomo dia macam kita semua kau. Kita cakap betul attack, nawak attack, betul tak? Tak usah kita raja menteri, nawak attack, betul attack. Nabi lah tak nawak dia betul sama. Nah. Dia masuk dalam tubuh orang jadi gila. Tu jin. Bermakna dia menyusahkan orang, tapi dengan izin Allah. Tuhan tak izin, tak jadi mudarat. Jin 1000 ekor tak jadi apa kalau Tuhan tak izin. Faham? Kalau Tuhan izin, jangan main benda kecil akor cotek gitu. Tubik kot tanah, kita sepak sikit dengan ujung kasut, jebak bawah. Betul tak? Kalau Tuhan izin. Kalau Tuhan tak izin, langgar benda besar tak ada apa. Nah, banyak berlaku di zaman sahabat orang gila. Bila gila panggil seorang sahabat, kalau tak silap Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dia mari tengok rupanya budak ini dihasu oleh jin. Jin masuk dalam tubuh budak, jadi ngaruk ngabang cakap. Berobat Nah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Kerana jin mari khabar ke Nabi, kalau cek aku mengajar membaca Fatihah, baca ayat kursi. Nampak? Jin mari khabar modal. Tu. Zaman Imam Hanbali tak ingat? Cerita jin masuk dalam tubuh pengasuh raja. Tak ingat ah? Ingat guana kita bukan sek. Mengaji kitab kita nak ingat guana, kita ingat cerita tu roda-roda kota raya tu ingat ah. Faham? Kita sek bahan laga, mana ingat cerita kisah Imam Ahmad, kisah Sufyan Ibn Uyainah dengan mak dia. Oh, tak ingat tu. Mana rasa kita kan sek tu. Kita ingat lain. Nah, cerita labu-labi ingat tu. Do re mi ingat. Nampak? Pasal kita walpak, set walpak. Bukan orang bagian mendalami agama, cakna agama. Tu nak buat mana? Lara. Nak. Jadi panggil Tok Bomo berobat tak baik budak ni. Mengacau, cakap mengaruk ngabang. Pengasuh yang paling raja kasih sekali khalifah.
Akhir-akhir yang kata cuba hak nuah pula seorang lagi. Nama Ahmad. Ulama Soho tu. Imam Ahmad Cuba dia lah pula. Raja kata sungguh ada seorang lagi pandai, ada seorang lagi. MB khabar ke raja. Sungguh apa Ahmad? Sungguh. Raja kata dah tak apa lagi, khabar ke dia, mari jumpa ke istana buabak budak ni. Pengasuh raja. Jadi gila babi mengarut ngabang kali cakap. Masuk jin dalam tubuh. Faham? Orang pun khabar ke Imam Ahmad. Pergi ya. Nak. Istana Jepu. Nak berobat pengasuh dia masuk di atu. Masuk di belah. Nampak? Kena pergi di istana. Kata Imam Ahmad, dia nak berobat, dia mari sini ya. Takkan aku pergi pula. Nampak? Samsing sungguh aku kena pergi pula. Mu siapa? Dia dah raja ni, dah raja peduli mak bapak aku. Faham? Imam Ahmad. Orang sanggup kena rotang, tak mau pergi istana. Faham? Dia peduli apa dia? Tak, dia besar sisi dia Allah Ta'ala, hak lain cak ayang lah ke. Pergi khabar ke raja, raja kata tak mau pergi. Kalau nak berobat, pergi sini. Nampak? Pergi rumah dia. Bingung raja. Dah bukan raja Malaysia, raja Arab. Besar faham? Raja Arab. Maju dah masa tu. Tak? Maju dah. Tahun bila tu? Tahun 200 Hijrah. Kita tak ada lagi. Ada, tak tahu, duk tawakak tahu. Nampak? Masa tu Baghdad hebat dah. Ada taman tergantung di Babylon. Batu tu seolah-olah tergantung. Orang boleh naik atas taman tu, biar air kuat atas, kuat bawah, macuk balik kuat atas. 7 benda ajaib dunia ada dah situ. Pustakaan paling besar daripada negeri Orang Putih di Baghdad masa zaman Imam Ahmad ada dah. Nah, lala pujuk sekali lagi. Raja suruh pergi juga. Mamak kata serabu sungguh nak ngajar hok pasal lagu ni tak reti. Faham? Gini lah. Mu ambil selipar aku lah, buat alik istana. Tengok orang aling dulu. Dia ni kalau panggil rokok pergi. Contoh orang dulu salafus soleh tu panggil salafus soleh, bukan salafus qaleh. Katanya menteri besar, raja bukan nak selipar, nak suruh awak sendiri pergi berobat. Selipar tak boh. Tak? Guram dia lipat-lipat. Faham? Imam Ahmad kata dah sakit sungguh. Saat ni khabar nak berobat, jadi pandai dia dah pula. Tapi Imam Ahmad dah kata gitu, kita tambah. Faham? Bagi yang sedap sikit.